Assalamualaikum. So hari ni aku nak ajak para lelaki semua untuk masak menu yang paling simple dan sedap, iaitu kita akan masak omelette. Siapa yang tak tahu telur omelette tu, apa boleh tengok aku masak macam mana. So first of all, kita mesti kena ada telur lah. Lepas kita ada telur, aku akan gunakan susu. Lepas tu kita akan ada garlic. Lepas tu yang ni berapa ni, serbuk cili. Dan Ajinomoto ni kita kena subuh ni. Okay, lepas tu kita akan letak garam sikit. Nak tengok macam mana? Let's go. Aku menggunakan 4 biji telur tau. 4 biji telur. 4 biji telur. Kita ambil putih dan kuning lah. Kan, bismillah. Sebelum mula apa pun, bismillah. Dah pastikan telur tu dibasuh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tu angkut mana? Angkut sini dah. Kita angkut sini dah. Aku yang masuk kan. 1 biji. Pastikan tu sampah berdekatan anda supaya anda boleh dengan 2. Aku akan buat dalam sudah 3. Tak apa yang makan kami, yang makan isteri aku, jadi tak ada masalah. Okay, 3 biji telur. Lepas tu aku akan gunakan garam sikit. Garam mana satu garam? Ikut. Ini garam sikit. Kita akan gunakan garam sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Garam sikit ya. Resepi ni saya first time aku masak. And first time aku tak pernah buat pun. Dan aku teringin nak makan omelette. Jadi disebabkan aku ni yang kata apa, boleh memasak, jadi aku try lah. Bismillah, kita gunakan ni Ajinomoto. Sedikit je kita bawah. Sebab tu kena guna ni. Ini lada hitam. Ini lada hitam. Ni kita akan guna sikit serbuk cili. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak bagi pedas lah. Serbuk cili aku nak bagi pedas sikit. Sebab tu aku guna serbuk cili. Asal tak tunggang. Dia rasa macam pedas-pedas kan. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Aku mempok semua Lepas tu aku akan guna garlic. Okay, garlic. Bismillahirrahmanirrahim sikit ya. Okay ya. Banyak lah. Aku tak turun. Semua tak turun. Kau tak banyak itu tak boleh. Lepas tu kita kacau. Kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh nak masak tu apa pun kita berdoa lah. Doa ke Allah kan. Ya Allah, moga bagilah rezeki aku diberkat, bagilah yang makan ni orang tersayang kan. Erat-erat hubungan kami sekeluarga. Doa lah. Apa-apa nak berdoa lah. Alright. So aku akan ambil ni. Senang je nak buat Malaysia, tak susah mana pun. Right, nampak. View lagi cantik sikit. Yeah. Okay. Lepas tu, apa nak buat susu ke, apa tak mau buat susu ke, ikut suka. Sebab aku nak nampak creamy sikit. Jadi aku akan buat susu. Okay. Buat susu sikit lah, nampak creamy kan. Nampak creamy sikit, kita buat susu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni aku tak tahu cara nak sikit lah, jangan banyak, sikit lah. Sikit lah. Masak ini aku marah kalau tahu rumah ni.
Okay, kita kacau sikit. Kita buat creamy sikit. Aku ambil tisu kan. Okay. Satu je aku nak pesan. Buat apa pun, pastikan kebersihan dijaga, right? Kebersihan kena jaga. Okay. Tengok balik. Dan aku ni jenis yang tak suka benda yang sikit lah. Right. Okay. So sekarang ni sejujurnya dah rasa pun dah tak bisa kita makan. Aku kabur minyak sikit. Kita kabur minyak. Right, ni sikit dah. Okay. Aku kabur minyak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lah, minyak tak payah banyak pun sikit lah. Alright, settle. Okay, let's go. Ratakan minyak. Apa kena ratakan minyak tau? Ratakan minyak, bagi semua kena bagi satu. Right, semua dah kena. Okay, kita buka api. Bismillah. Api tak mau kuat sangat tau. Api jangan kuat sangat. Api just nice lah. Just nice. Yeah boy. Alright. Okay. Macam mana apa nak tahu minyak tu dah masuk belum? Kan? Macam mana nak tahu? Pegang atas ni. Pegang atas apa rasa macam panas sikit lah. Tu maksudnya minyak dah masuk. Alright. Okay, dah masuk dah. Okay. Lepas tu tuang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa semacam. Jangan takut. Jangan takut. Lepas tu cara nak kacau dia kan, apa kena tarik semua mai ke tengah. Tarik mai ke tengah, tolak mai ke tengah. Tarik mai ke tengah, tolak mai ke tengah. Faham tak aku buat nak? Tak aku ajar lagu ni. Tolak lagu ni, tarik mai sampai ke tengah tau. Macam ni lah nak buat omelette. Macam bukan je ni. Tak. Oh bukan. Biar. Bau. Kita bau sikit lah dah. Aku ni suka pedas sikit. Bau sikit lah dah. Alright. Penting jangan buat Ajinomoto lah. Aku tak makan Ajinomoto ni. Kalau boleh elakkan lah buat Ajinomoto. Kalau kita makan kat luar pun dah guna Ajinomoto banyak. Betul tak? Jadi better janganlah guna Ajinomoto. Alright. Okay, macam mana kita nak tahu omelette kita ni okey tak okey? Yang tu jangan tanya aku, sebab aku pun tak tahu. Yang tu jangan tanya aku pun tak tahu. Aku kan tanya bini aku. Jangan tanya aku pun tak tahu. Okay dah settle aku masak omelette. Jadi senang je bahan-bahan yang aku beritahu tadi. Hampa boleh masak. So ni nampak. Alright. So aku dah share resipi ni. Jadi para lelaki di luar sana, kalau hampa tak kerti nak masak ataupun menu apa tak tahu nak masak hampa boleh je masak omelette yang aku buat ni. So Assalamualaikum.